Berjaya dalam pas di situ. Oh, hantarannya pula terkena di bahagian pertahanan, apapun masih dikawal oleh Kedah sekarang ini. Khairul Muhammad mencari ruang. Khairil hantar ke mana? Jauh mencari Badrul Bakhtiar di seberang sana. Di depannya ini Syarul Azim. Fakri Syaradi juga berada berhampiran. Cantik diberikan di situ kepada Namko Wong yang terperangkap offside. Seperti yang saya katakan tadi, sekali lagi Datuk, pemain barisan serangan pasukan Kedah tiada seolah-olah kekeringan ideal untuk menembusi pertahanan pasukan Kelantan, yang mana jika dilihat setiap kali Kedah melakukan serangan, pemain Kelantan, 9 pemain Kelantan berada di kawasan sendiri dengan mereka menutup segala ruang untuk pasukan Kedah mencari jalan menjaringkan gol. Maklumlah mereka sekarang ini berbekal dengan 3-1 yang dimiliki di Kota Baru. Lalu di situ oleh Adam. Di tengah dibantu oleh Hanif. Adam semula sekarang ini. Siapa yang diberikan oleh Adam? Akhirnya berkata di sini kepada Rizal. Rizal mencari ruang, tak boleh lepas. Dapat dikawal sekarang oleh Brandon. Baik menerangkan rakan-rakan. Cuba menghantar kepada Fokido. Dikejar di situ Khairul. Almi Johari berjaya mengeluarkan bola dari keadaan berbahaya itu. Hanya kesilapan sendiri pada malam ini. Kelantan jaya memanfaatkan corak permainan yang mereka terapkan sehingga kini. Kelantan masih mengatasi 3-1 suku akhir. Tidak dicari situ lontaran oleh Fitri Omar. Cantik lantaran dilakukan di situ kepada Izwan, tapi nampaknya Izwan gagal untuk menghantar lebih baik ke depan pintu gol. Kelantan adalah merupakan pasukan yang menduduki tempat yang ke-6 untuk Liga Super musim ini. Dan mereka ke separuh akhir Piala AFF sebelum tewas kepada pasukan Felda. Tan Ching Ho membawa pasukan Kedah di pertengahan musim. Adalah pasukan yang di tempat yang ke-4 dalam Liga Premier untuk musim 2014 ini. Kedah merupakan juara Piala Malaysia 4 kali, 1990, 93 dan di bawah pimpinan Azraiko 2007 dan 2008. Malah mereka menjadi juara 6 kali. Fitri Omar. Hussein Ala. Harul. Tangan dan diberikan terang percuma sekarang ini kepada pasukan Kedah. Kelantan sudah berjaya memperlahankan permainan pasukan Kedah selama 34 minit permainan berlangsung. Sesuatu yang amat baik bagi pihak Kelantan dan tidak kepada pasukan Kedah. Kedah perlulah meningkatkan usaha untuk menyegerakan pencarian 1 gol dahulu pada malam ini. Namkumbo. Cantik antaran kepada Khairul Muhammad. Khairul diasak berjadi kawal di situ oleh Fitri Omar. Dan memberikan kepada Izwan Rosli. Agak terbatas sumbangan yang diberikan oleh Khairil pada malam ini. Jika kita melihat pergerakan beliau seolah-olah tidak sempurna. Susah dia nak bergerak, nampak dia. Kawalan baik yang dilakukan oleh Fitri. Di sini Izwan Rosli. Dorongan ke depan kepada Badrul Bakhtiar pula saya nak katakan, tapi sebenarnya ialah Badri Razi. 3 pemain cukup berpengalaman, Brandon Gunn, Pia dan juga Muhammad Syaki Ali. 3 pemain pengalaman yang berada di tengah pasukan Kelantan berjaya. Mereka memperlahankan dan mengatur corak permainan yang lebih berkesan dalam 35 minit pertama ini. Ini mengikat sebenarnya Syazwan Tajuddin, Hanif Zahir dan juga Rizal Ghazali untuk mengatur gerak bagi pasukan Kedah.
Tajeho haruslah memberikan satu lagi impact dalam perlawanan. Tenangkan di situ oleh pengarah pertandingan Samsudin Ibrahim. Akan oleh Rizal. Jadi nampaknya kedua kaki tidak mantap di atas padang ketika melakukan lontaran Rizal. Fokido dah dikeluarkan di situ Khairul Halmi. Berjaya mencari Billy Mehmet. Billy cantik ke belakang. Khairul Mohamed. Siapa yang diarah oleh Khairul? Namkung Wong. Sudah berada di situ Namkung Wong. Dia punya pilihan saya rasa untuk melepaskan terus ataupun melambungkan bola itu dari jangkauan penjaga gol pasukan Kelantan. Cukup sempurna hantaran Khairul Mohamed sebentar tadi. Yang hanya jika dia kita lihat ulang tayang ada ruang, ada masa. Cuma tindakan yang dilakukan oleh Nam Kung Wong sebentar tadi amat-amat mengecewakan ribuan penyokong pasukan Kedah. Ini dah kita perhatikan sekali lagi ulang tayang. Nam Kung Wong, siapa di depan tidak ada, cuma penjaga gol. Tapi gagal untuk menampan bola dengan sempurna. Itulah kesilapan utamanya. Beliau boleh melakukan satu sentuhan dan juga dua sentuhan. Namun pilihan beliau dua sentuhan yang terkebelakang. Dan itulah menyebabkan gol gagal dijaringkan, dihasilkan. Rizal. Hantaran Rizal terus menjadi sambar di situ. Oleh Fakri dan sekarang ni berusaha dengan kiat bola di situ ialah Fadil Razi, tapi berjaya dikeluarkan. Tak berjaya pula ditampar sempurna oleh Safizan. Saya sudah melihat 37 minit. Hanya kesilapan sendiri oleh pemain-pemain Kedah dengan memberikan bola dan dapat dipintas oleh pemain Kelantan, dan itulah ruang dan peluang yang digunakan sebaik mungkin oleh pasukan Kelantan dan mujur sehingga ke saat ini jaringan masih lagi tidak terhasil dalam permainan. Kalau penjaga gol memberikan kepada Rizal yang tadi menghantar kepada lawan. Fadil Razi. Di tengah di situ adalah Hanif. Semula diberikan kepada Hanif Zahir. Satu lorongan ke depan, tak berjaya mencari Khairul Mohamed. Fokido dadaan menarik untuk Fadil Razi. Fakri Badri dan cantik overlap yang dilakukan di seberang sana. Tapi nampak tackle yang berjaya dilakukan yang sempurna di situ oleh Khairul Halmi. Perhatikan di sini bagaimana Indonesia Razim tak berjalan lepas. Khairul Halmi 2-3 langkah dan akhirnya di situlah sliding yang dilakukannya menyekat kemarahan pemain pertahanan di sebelah kanan pasukan Kelantan. Baik corak permainan yang ditunjukkan oleh kapten pasukan Kedah Khairul Halmi dengan membuat bentisan-bentisan serta kawalan di peringkat di bawah. Dia baru saja pulih dari kecederaan sebenarnya kerana di Kota Baru dia mengalami kecederaan yang dikatakan agak serius. Nasib baik dia boleh bermain malam ini dan menunjukkan kesungguhan yang begitu ketara sebagai ketua pasukan. Nombor 13 Khairul Halmi Johari. Safizan mengepung, memberi bantuan di situ kepada Sabul Amar Sundar. Dan diasakan yang coba dilakukan oleh Fakri Syarani. Ini adalah hantaran dilakukan oleh Fokido. Fakri mengejar. Billy Mehmet hampir-hampir. Sedikit saja perangkap offside berjaya dilepas oleh Billy Mohamed. Kita lihat sekali lagi. Perhatikan. Jelas. Jelas. Dia terperangkap offside. Billy Mehmet 13 gol. Dia menjaringkan 22 gol untuk pasukan Kedah. Termasuk 15 untuk Liga Premier. Selain 5 untuk Piala Malaysia menjadi miliknya. Billy Mehmet adalah merupakan pemain yang berasal dari Peckham di England. Dia bermain untuk remaja West Ham di England. Kemudian menyertai Perth Glory di Australia. Pernah beraksi untuk pasukan Bangkok Glass.
dan depo di India sebelum menyertai Kedah pada tahun 2014. Berusia 30 tahun. Dia bermain untuk pasukan PAUH 21 tahun Ireland. Billy Mehmet. Sunyi seketika Stadium Darul Aman. Kita inginkan sorakan berterusan untuk menaikkan semangat pemain-pemain pasukan Kedah dalam merancangkan baki perlawanan pada malam ini. Kedah mencari 2 gol untuk memintas pasukan Kelantan di suku akhir yang kedua ini. Segalanya tidak mustahil, Datuk. Ya, Mereka perlu buktikan kepada seluruh peminat pasukan Kedah pada malam ini di tengah. seperti mana mereka lakukan, Datuk, ketika bertemu pasukan Perak. Dalam perlawanan terakhir Film Malaysia. Kita dari sini bangun hantaran daripada Khairul Mohamed, tak bertenaga hantarannya walaupun berusaha untuk mencari Billy Mehmet. Khairul sekali lagi di tengah kawalan dilakukan oleh pemain Kedah, berjaya memberikan kepada Rizal, hantar sebelah ke tengah. Pilih, terlepas. Pilih di situ bijak mengawal situasi dan keadaan dan peluang sekarang ini. Akhirnya Kedah berjaya menembusi jaringan untuk gol, tapi apa terjadi di situ? Bagaimana pemain nombor 33 Hanif Zahir, satu kombinasi yang mengelirukan pertahanan pasukan Kelantan yang dilakukan oleh pemain Kedah, Billy Mehmet khususnya. Akhirnya berjaya, jaringan dilakukan oleh Hanif Zahir pada minit ke-42. Kita lihat hantaran yang sempurna daripada Muhammad Rizal Ghazali dan juga kawalan yang baik oleh Billy Mehmet. Hantaran yang cukup, dan itulah hasilnya daripada gol pertama perlawanan dijaringkan oleh Muhammad Hanif Zahir, pemain muda yang diletakkan oleh Tang Cheng Ho, dan inilah hasil yang dibalas oleh Muhammad Hanif dengan menjadikan gol semangat. Dan baru sebentar tadi saya mengatakan stadium sunyi sepi, dan akhirnya sekarang terus dengan sorakan pemain ataupun penyokong Kedah. Hanif Zahir minit ke-43 menghidupkan peluang Kedah mencari satu lagi gol. Masih panjang dan Kelantan sekarang berusaha untuk mengawal situasi ini. Sorakan yang sedemikian yang kita perlukan, Datuk, untuk memeriahkan lagi kehangatan malam ini. Dan perlu diingat, Kelantan hanya Kedah perlukan satu gol sahaja lagi untuk mereka layak ke peringkat seterusnya. Dan jika permainan yang mereka tunjukkan di separuh masa pertama ini agak membimbangkan bagi tempoh 45 minit kedua. Chavizan. Ini kartu kuning. Dengan pertahanan sebelah kiri Kedah. Yang pada bermain untuk pasukan di Johor sebelum kembali semula ke Kedah. Dan bagaimana dengan gerak yang coba dilakukan oleh Izwan Rosli, tak berjaya. Saya merasakan Muhammad Syahrul Azim sudah menerima kad kuning ketiga pada malam dalam Syarani. Satu hentakan yang dilakukannya. Perhatikan di sini bagaimana Fakri. Satu gerak yang tidak nampak dilakukan oleh Fakri, tapi ada sentuhan dari belakang oleh Fakri. Ada sentuhan yang terhadap Rizal Ghazali. Tindakan yang baik daripada pengadil dengan berjaya mengesan sentuhan yang dilakukan oleh Fakri Syarani sebentar tadi. Banyak yang akan berkatakan oleh Josh Sporting dalam bilik persalinan, tapi pastinya Tan Cheng Ho juga mau menerapkan kesungguhan pemain-pemainnya untuk mencari satu lagi gol. Bagaimana kali ini peluang berjaya dimiliki oleh Fakri Syarani yang cuba untuk melakukan gerak masuk dalam kawasan penalti. Dapat sekarang ini kepada gerak yang cuba dilakukan di situ oleh pasukan Kelantan, dan cubaan Yazid yang marah dari belakang hampir-hampir untuk memecah kebuntuan, tapi Fakri pada awalnya terjatuh. Kita lihat hantaran yang baik oleh Pia dan sentuhan terakhir Yazid tinggi. Sekali lagi saya mengatakan,
kesilapan daripada pemain Kedah sendiri yang mengakibatkan mereka ditekan. Bukanlah Kelantan yang merencanakan corak serangan. Ianya daripada kesilapan para pemain pasukan Kedah. Tendangan gol di waktu kecederaan separuh masa yang pertama. Dari Saiful Anwar. Dan Wisal Bernardi karena ada tolak-menolak di situ. Yang ditolak oleh pencari gol, yaitu Hanif Zahir. Sekali lagi kita perhatikan pioner dari Billy Mehmet. Cantik antaran. Tapping saja dilakukan di situ oleh Hanif Zahir. Teringat Melihat saya placing yang baik. Teringat saya kepada gol yang dijaringkan oleh Yaya Torre sebenarnya ketika Manchester City bertemu Manchester United. Ya. Gol seolah-olah yang sama terhasil. Tapping yang cukup sempurna. Satu lagi terang percoba diberikan kepada pasukan Kedah. Fadul Bakhtiar diberi tugas untuk melakukan tendangan ini. Di minit terakhir. Penembak penting di situ bersama dengan John Rosli. Penyokong mahukan gol lagi dari Kedah pada waktu kecederaan ini. Di situ terjadi keluar oleh Farizam. Serta dengan itu whistle menamatkan separuh masa yang pertama dibunyikan oleh penyaring. Pandangannya Yusri melihat separuh masa yang pertama rancak menarik dan Kedah berjaya menghasilkan gol. Kedah perlu meningkatkan bentuk serangan untuk mencari bekal satu gol sahaja lagi. Kelantan perlu berhati-hati. Jadi nampaknya begitulah separuh masa yang pertama. Kedah 1, Kelantan 0 di Stadium